Hai semua, selamat kembali ke saluran saya. Hari ini saya mahu berbual dengan anda tentang satu kes pembunuhan yang menyeramkan. Ini ialah kes pembunuhan berantai oleh netizen Amerika hanya kerana satu kartun, sebuah shilling yang menentukan hidup atau mati seorang remaja yang perlahan hilang kawalan, mengaitkan satu tragedi berdarah. Dia menembak secara membabi buta kemudian membunuh diri untuk mengakhiri segalanya, hanya untuk menarik perhatian semua orang. Jadi bagaimana semua ini berlaku? Penyiar muda berusia 24 tahun yang suka tinggal di rumah ini menyiarkan secara langsung sepanjang masa. Netizen Amerika yang berkali-kali mengumumkan rancangan jenayahnya. Mengapa begitu angkuh? Seterusnya, mari kita kembali ke tahun 2017, bersama-sama menyelami permulaan dan kesudahan kes ini. 8 Jun 2017 lewat pukul 1 pagi, di Pasar Raya Wise di Eaton, Pennsylvania, Amerika Syarikat, berlaku satu kejadian tembakan yang menakutkan. Dalam masa hanya 10 minit, 4 pekerja yang sedang menyusun barang ditembak tanpa amaran. 3 orang maut serta-merta, seorang cedera parah, dan penembak itu sebelum polis tiba, menembak dirinya sendiri hingga mati. Dikatakan bahawa lelaki ini bukan sahaja rakan sekerja mangsa, tetapi juga seorang netizen terkenal. Jauh sebelum kejadian itu berlaku, dia menyiarkan secara langsung melalui video, mengumumkan kepada peminat rancangan jenayahnya dan perpisahan terakhir. Tetapi yang menyedihkan ialah, tiada siapa yang menyangka bahawa cerita gelap di dunia siber akan menjadi kenyataan. Randy Stead dilahirkan pada 17 September tahun 1992. Tempatnya ialah Dallas, Pennsylvania, Amerika Syarikat. Di rumah selain ibu bapanya, juga ada adik lelaki yang 2 tahun lebih muda daripadanya. Sejak kecil, Randy bukan orang yang suka bercakap. Perwatakannya sangat tertutup, sangat benci menyertai aktiviti berkumpulan, lebih suka bersendirian. Tahun 2006, Randy yang berusia 14 tahun pergi bermain ski bersama keluarganya. Tiba-tiba terfikir untuk merakam video, memuatkannya ke salah sebuah platform media sosial. Kerana jumlah tontonan agak baik, ini membuatnya sangat teruja. Maka dia mula mengurus akaunnya dengan serius. Dia mula-mula mencipta saluran khusus untuk mengedit dan menyuarakan anime dan filem. Tetapi segera ditutup kerana masalah hak cipta. Jun 2008, Randy yang masih di sekolah menengah membuka saluran baru. Kali ini dia menukar kandungan kepada menyuarakan anak patung. Tahun 2010, selepas tamat sekolah menengah, Randy tidak merancang untuk terus belajar. Berkat hubungan bapanya, dia mendapat pekerjaan di Pasar Raya Wise tempatan, bekerja sambil terus membuat video pendek. Tahun 2011, akhirnya dia mendapat kelayakan untuk menjana pendapatan di satu platform. Tetapi malangnya, mempunyai peluang untuk menjana wang tidak bermakna dia boleh menyara diri dengan video. Kandungannya kekal tidak begitu popular. Pendapatannya juga sangat sedikit. Sepanjang masa ini, Randy yang agak kecewa menjadi taksub dengan satu kartun bertajuk Danny Phantom. Cerita tentang watak utama Danny Phantom, kerana satu eksperimen secara tidak sengaja, berubah menjadi wira separuh manusia separuh hantu, melawan hantu yang menyerang dunia manusia. Dan watak yang paling memikat Randy ialah hantu wanita penjahat bernama Amber. Antara tahun 2012 hingga tahun 2014, hari-hari yang agak tenang bagi Randy. Walau bagaimanapun menghadapi beberapa titik rendah dalam hidupnya. Kawan adiknya Jeremy bernama Tam kehilangan nyawa dalam kemalangan kereta.
Pemergian secara tiba-tiba rakan seusianya membuatkan Randy benar-benar runtuh. Hatinya penuh dengan kesedihan. Lebih teruk lagi, tidak lama kemudian, kawan rapatnya sejak kecil bernama Matthew juga meninggal dalam kemalangan kereta. Dia menulis dalam diarinya bahawa kematian Tam memusnahkan segala-galanya bagiku. Kematian Matthew menanamku sepenuhnya. Sejak itu dia mula memikirkan ke mana orang pergi selepas mati. Percaya sepenuhnya pada dunia hantu yang digambarkan dalam Danny Phantom. Separuh kedua tahun 2013, nasib malang belum berakhir. Randy sendiri mengalami kemalangan kereta. Walaupun kecederaannya tidak terlalu teruk, tetapi pukulan berturut-turut membuatnya takut untuk membesar dan menua. Malah merasakan dia tidak akan hidup hingga usia 30. Dia mula membenci hari-hari yang berulang, merasakan hidup tiada harapan langsung. Dia menulis dalam diarinya dengan perasaan, "Saya langsung tak dapat bayangkan hidup hingga 60 hingga 70 tahun. Itu langsung tak mungkin. Saya tak faham macam mana orang lain boleh tahan. Bangun pagi untuk bekerja setiap hari, pulang ke rumah dan mengulangi perkara semalam. Tahun demi tahun, berpuluh tahun memandang diri sendiri di cermin. Masih kenal siapa itu?" Akhir tahun 2014, Randy yang sangat memerlukan hiburan rohani, kesukaannya pada Amber mencapai kemuncaknya. Dia terus menutup akaun video asalnya, terjun sepenuhnya ke dalam penciptaan anime. Juga mereka banyak watak kartun seperti Amber, memanggil mereka pasukan jiwa Amber, juga membuka akaun sosial untuk setiap watak. Baginya, antara dia dan Amber ada resonansi jiwa. Dia yakin selepas mati akan menjadi hantu wanita seperti Amber. Malah merasakan dia langsung tak tergolong di bumi. Hanya dengan mati dia boleh kembali kepada dirinya yang sebenar. Randy pada masa ini sudah mula merancang untuk meninggalkan dunia ini. Tahun 2016, dia di akaun media sosialnya mengeluarkan video yang agak pelik. Dia berkata, "Sejauh mana kamu mengenali diri sendiri? Cuba berdiri di depan cermin. Pandang diri sendiri selama beberapa minit. Masih mengenali orang itu?" Pada masa ini Randy sudah terperangkap dalam delusi teruk. Tak dapat membezakan realiti dari fantasi. Bukan itu sahaja, sejak zaman sekolah menengah, dia merasakan jantina dia salah. Merasakan dirinya mempunyai jiwa wanita, tetapi terperangkap dalam badan lelaki. Bila tiada orang di rumah, dia diam-diam memakai baju bapanya. Dia menulis dalam diarinya bahawa, "Jiwa saya wanita, tetapi saya perlu guna badan lelaki ini untuk menyelesaikan misi saya. Badan ini membuat saya semakin tak selesa. Maaf ayah dan ibu, saya bukan lelaki, tetapi tiada apa yang perlu saya kesalkan." Randy pada masa ini berubah sepenuhnya. Dari pendiam dan tertutup menjadi murung dan suram. Dia bosan dengan kerja di pasar raya, tetapi dia perlu bergantung padanya untuk hidup. Dia suka merakam video, tetapi walaupun berusaha keras, tiada yang menonton. Lebih teruk lagi, dia mula mengkaji tembakan sekolah Columbine pada tahun 1999. Itu salah satu tragedi sekolah paling teruk di Amerika. Dua lelaki bernama Eric dan Dylan membawa senjata dan bom ke sekolah, membunuh 15 orang dan mencederakan 24 orang. Akhirnya membunuh diri untuk mengakhiri segalanya. Selepas Randy memahami ini, merasakan jiwanya mempunyai hubungan tertentu dengan Eric, malah berfikir untuk menirunya. April tahun 2017, iaitu 44 hari sebelum kejadian, Randy membeli 2 senapang Mossberg 500
juga merakam video latihan menembak di halaman rumahnya. Dalam video dia memakai baju T seperti milik Eric. Dia membeli 3 baju seperti itu sekaligus. Juga menulis dalam diarinya, "Saya ahli pasukan jiwa. Tahun 2017 adalah masa saya pulang. Disitulah tempat saya. Saya tak gila atau sakit. Saya adalah saya." Dia juga merungut bahawa, "Saya sudah menyediakan begitu banyak, meninggalkan begitu banyak petunjuk, tetapi ibu bapa saya langsung tak perasan." 18 Mei 2017, dia menggunakan akaun pasukan jiwa Amber untuk menyiarkan, berkata, "Jika kamu rasa kamu bersedia menghadapi 7 Jun, maka kamu terlalu naif." Dia menggunakan kata-kata ini untuk mengisyaratkan masa jenayah. 21 Mei, dia menyiarkan lagi, "Tinggal 17 hari. Sudah kamu tandakan di kalendar." 24 Mei, dia menggunakan akaun ahli pasukan Weekend untuk menulis, "Andrew hanya terperangkap antara dua dunia. Tiada siapa yang boleh memahaminya." Andrew ialah nama dalam talian Randy. Jadi mengapa dia memilih pasar raya Wise untuk bertindak? Adakah dia mempunyai masalah dengan rakan sekerja yang menjadi mangsa? 30 Mei 2017, Randy mengeluarkan video lagi, menggunakan lontar shilling untuk menentukan lokasi jenayah. Kepala bermaksud di rumah, ekor bermaksud pasar raya. Hasilnya menunjuk ke pasar raya. 4 Jun, 4 hari sebelum kejadian, dia mengeluarkan video perpisahan, menerangkan rancangannya secara terperinci. Dia berkata, "Saya tak tahu apa yang akan jadi dengan akaun saya. Saya tahu bagaimana orang akan memandang saya. Saya tak kisah. Orang di pasar raya masih tak tahu apa-apa. 4 hari lagi dunia anda akan terbalik. Saya mahu pasar raya tutup selama sebulan, atau terus tutup. Tempat itu akan jadi tempat kejadian jenayah." 8 Jun 2017 awal pagi, Randy pergi kerja seperti biasa, bersama 4 rakan sekerja menyusun rak. Semasa tiada siapa yang perasan, dia mengunci semua pintu pasar raya, juga menimbun barang di depan pintu keluar. Seluruh pasar raya jadi ruang tertutup. Dia dan 4 rakannya terperangkap di dalam. Dia terus menyiarkan tanpa henti, menulis, "Kepada semua orang yang baik dan comel, harap anda boleh memaafkan saya. Saya mengambil malaikat anda. Semua ini ada sebabnya. Baik atau buruk, saya minta maaf. Semuanya perlu berakhir begini. Saya berkata ini bagi pihak semua orang. Harap anda boleh melalui hari ini. Saya tak suka mengucapkan selamat tinggal. Kali ini lebih seperti jumpa lagi. Terima kasih." Pada masa itu di pasar raya selain Randy, ada 4 rakan sekerja lagi. Victoria 25 tahun, Brian 47 tahun, Terry 63 tahun, dan Kristan 25 tahun. Bila bunyi tembakan kedengaran, Kristan sedang menyusun rak bersama Victoria. Randy mendekat dengan 2 senjata, menembak dada dan kepala Victoria. Dia jatuh dan mati serta-merta. Kemudian dia mengarahkan senjata ke Kristan. Tetapi selepas memandang selama 5 saat, dia teragak-agak. Kristan cepat-cepat lari ke sudut. Randy tak mengejar, berpaling mencari Brian yang berusia 47 tahun. Menembak dada, belakang dan lengan Brian. Kemudian Terry yang berusia 63 tahun juga tak terlepas. Belakang dan bahunya kena beberapa tembakan. Pada masa itu di pasar raya hanya Kristan yang masih hidup. Takut setengah mati, dia menghubungi polis. Randy sebelum polis tiba, berjalan ke sudut dan menembak dirinya sendiri. Siaran terakhirnya berkata, "Selamat tinggal. Saya akan merindui anda semua." Siasatan mendapati.
Randy tiada dendam peribadi dengan 4 rakan ini. Dia memilih pasar raya untuk bertindak. Selain lontar shilling, juga berkaitan dengan bapanya. Bapanya adalah pengurus pasar raya. Randy menulis dalam diarinya bahawa dia sangat kecewa malah membenci bapanya. Tak ingat bila kali terakhir dipuji atau disayangi. Ini membuat hatinya sejuk tak tertahan. Tak jumpa sebab untuk terus hidup. Hanya boleh menyerahkan diri ke dunia maya. Tanda tangannya bertulis, "Saya perlu mati untuk benar-benar hidup." Laporan bedah siasat berkata, Randy memakai solekan ketika melakukan jenayah. Bayang mata hitam dan bibir ungu, meniru ember yang dia puja. Dalam badannya ada banyak ubat anti alergi. Terlalu banyak boleh menyebabkan halusinasi malah mematikan. Walaupun tak pasti sama ada dia berhalusinasi pada masa itu, tetapi dia jelas menghabiskan banyak fikiran untuk merancang ini. Dan beberapa kali memberikan isyarat keluar. Kalau keluarganya lebih awal perasan ada yang tak kena, lebih mengambil berat dan membimbingnya, tragedi ini mungkin tak akan berlaku. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa melanggan saluran ini. Jumpa lagi di kes seterusnya.